Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muqtada dari darjah 2, Sekolah Rendah Hafiz Ibnu Sina. Hari ini saya ingin berkongsi satu soalan yang sangat penting. Kenapa bulan Syakban sering dilupakan, sedangkan Nabi Muhammad SAW menghargai bulan Syakban? Ibu ayah yang rahmati Allah, bulan Syakban berada di antara Rajab dan Ramadan. Ramai orang sibuk bersedia untuk menghadapi Ramadan sampai terlupa bahawa Syakban juga bulan sangat istimewa. Rasulullah SAW banyak berpuasa sunat dalam bulan Syakban. Baginda bersabda, Syakban ialah bulan diangkat amalan-amalan kepada Allah. Maksudnya, apa yang kita buat dalam bulan Syakban akan dipersembahkan kepada Allah. Sebab itu, Nabi SAW sangat menjaga amalan dalam bulan ini. Ibu ayah yang dikasihi, kalau kita mahu menjadi Muslim yang berjaya, kita tidak tunggu Ramadan baru nak berubah. Muslim yang berjaya ialah jaga solat sebelum disuruh, buat amalan sebelum Ramadan datang, latih puasa, doa, Al-Quran dari bulan Syakban. Kalau Ramadan kita akan lebih bermakna. Marilah sama-sama kita hidupkan bulan Syakban supaya kita menjadi Muslim yang berjaya di dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih.